sin sama dengan konsonan S, vokal A bunyi A. Okey, hamzah sama dengan konsonan A, vokal A bunyinya A. Okey, sin dia ada sifat dia sofir nah. Dia kena desiran. Dia mesti keluar desiran. Dia keluar angin. Kalau kita sebut dia kena ada angin. Lepas tu suara dia tu tak boleh berhenti. Tak boleh. Dia mesti kena alir suara dia terus ada lagi aliran suara tu. S. Dia tak berhenti, bukan as. Kalau kita berhenti mengejut, tak tahu dia bunyi ta ke at ke ataupun as. Nampak tak? Kalau sin dia mesti kena ada aliran lagi. As serentak dengan mengalir suara, kena keluarkan bunyi sofir tu. Sofir ni desirat macam suara siulan ataupun macam bunyi ulang. Bunyi macam tu. Okey. Kena baca tu. Memang dia sin ni dia panjang. Huruf dia tu kita nak sebut tu dia delay sikit dulu sebab dia keluar angin dulu. Baru dia keluar. Dia keluar angin dulu. Baru keluar. Keluar angin dulu tau. Tu makhraj dia yang betul. Baru keluar angin dulu. Kalau tak keluar angin, salah. Jambul tu ni. Dia laju. Salah. Tak keluar angin. Dia kena dia kena keluar angin dulu. Angin tu terlepas dulu. Lepas angin dulu baru sebut a. Baru betul. Okey, seterusnya sin sama dengan konsonan S, vokal I bunyinya C. Keluar angin dulu. Dia macam tu. Konsonan ni dia tak boleh keluar bunyi lagi. Dia keluar macam fonik dia dulu. Fonem dia dulu, bunyi dia. Bunyi makhraj dia dulu. Yang tu dipanggil fonologi. Bunyi makhraj dia dulu. Ulang. Apa? Sa-i no. Okey, sa-i. Okey, sin sama dengan